Assalamualaikum dan selamat datang. Kalau hidup kau tengah down sekarang, jangan skip, dengar sampai habis. Dalam hidup ni, tak semua jalan lurus. Dan pada satu masa, kau akan jumpa dengan titik paling rendah dalam hidup kau. Jatuh, terduduk dan hilang arah. Sampai satu tahap, kita sendiri tak kenal siapa diri kita ketika itu. Semua rasa serabut. Semua rasa berat. Dan itulah realiti kehidupan. Akan diuji dengan rasa putus asa dan gagal. Kita nak cepat sembuh. Kita nak cepat okey. Kita nak cepat jadi kuat. Tapi kita lupa untuk lalu satu pintu. Pintu untuk berdamai dengan diri sendiri. Bukan pura-pura lupa. Bukan paksa diri nampak kuat. Tapi berani terima apa yang dah jadi. Belajar memaafkan walaupun belum ikhlas. Belajar melepaskan walaupun hati masih berat. Selagi hati belum berdamai, kau tak akan ke mana. Kau nampak move on, tapi sebenarnya masih terperangkap. Masa lalu yang belum selesai akan tarik kau ke belakang lagi. Tapi bila kau mula memaafkan, perlahan-lahan hati mula lapang. Dan tenang tu akan datang. Dan baru kau nampak hikmah di sebalik semua yang jadi. Jadi sebelum kau kejar nak move on, nak jadi versi diri yang lebih baik, berhenti sekejap dan tanya diri kau, aku dah betul-betul berdamai dengan semua yang pernah sakitkan aku? Sebab hidup ni bukan sekadar terus berjalan, tapi macam mana kau berjalan dengan hati yang lebih tenang dan lapang. Kalau video ni beri manfaat pada kau, tekan like, tinggalkan komen, dan kongsikan dengan seseorang yang mungkin perlukan sekarang. Dan kalau kau nak lebih banyak konten macam ni, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video seterusnya.